Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menolak permintaan pemerintah Malaysia untuk mengimpor beras. Baru sekejap tadi saya lihat satu konten lah daripada akaun Satu Indonesia. Mahub ke apa ke? Mengatakan Menteri Pertanian mereka Amran telah menghentikan ekspor beras ke Malaysia. Tak tahulah ke negara lain dia ada ekspor ke tak, kita tak tahulah. Tapi ke Malaysia dia stop atas alasan untuk mempercukupi bekalan beras di negara mereka. Sebab apa? Negara mereka beras mahal. Jadi kesian penduduk-penduduk bawah ni terpaksa membeli beras yang mahal. Itu satu tindakan yang terpuji lah. Saya memang sokong kalau yang itu. Tapi apa yang saya tak roma, ni saya nak bagi tahu ni. Cuba kita dengar video tu sampai habis. Baru kita faham. Konten tu dibuat ke orang lain pula. Mengatakan penduduk Malaysia ni berbaris berjam-jam nak dapatkan bekalan beras. Satu. Yang kedua, mall-mall semua kosong. Kosong, tak ada boreh. Agak boreh kosong. Akibat daripada itu sebab dia kata Malaysia beria minta Indonesia ni buat patah beras ke Malaysia untuk Malaysia bali. Dia kata rupanya maju Malaysia ni parut dia mengharapkan Indonesia. Ni saya nak bagi tahulah. Pada yang buat konten tu, kalau kita nak buat konten, nak buat berita, nak buat fakta, biar betul, baru kita faham. Baru orang mendengar ni tahu. Saya nak bagi tahulah. Malaysia import boreh bukan hanya di Indonesia. Cuba tengok laporan atas ni. Pada sampai September 2024, ini laporan kementerian ni. Kan? Kita dah import 1,358,718 tan boreh daripada beberapa negara termasuk Thailand, Vietnam, Pakistan, Kemboja, India, Taiwan, Korea Selatan, Jepun, Myanmar dan Sepanyol selain daripada Indonesia. Sepanyol pun ada boreh tak? Kan? Tu sebab kita bercakap dengan fakta. Yang kedua pula, saya nak bagi tahu fakta je, tengok bawah pula, kan? Daripada jumlah itu kita tengok negara mana paling banyak ekspor boreh ke Malaysia. Vietnam. Lepas tu baru Pakistan, baru Thailand, baru India, Kemboja, Myanmar, Korea bawah 1,000 tan, kan? Taiwan semua ni. Indonesia baru 13 tan. Itu yang dia wawarkan benar tu. Kan? Tu sebab Malaysia ni, rakyat Malaysia bercakap atas fakta. Bukan bercakap sekadar omong kosong. Ini laporan yang kita terima daripada berita harian online ni. Sebab apa? Ini laporan kementerian. Bukan kami sengaja ada-ada. Jadi harap faham. Cuma rakyat Malaysia ni nak bantu Indonesia memperkukuhkan ekonomi dengan membeli beras mereka, mengurangi daripada negara lain. Jadi dalam masa sama membantu Nusa ASEAN ini balik. Membantu jiran. Itu sebab Malaysia minta. Bukan sengaja minta. Bukan kami lapar, tak. Kami beras cukup. Itu jumlah itu 60% daripada bekalan itu 100% bekalan beras tempatan, 60% adalah daripada petani Malaysia. Ini kami import ni cuma 40%. Jadi di mana kami lapar? Follow my TikTok, like, comment and share.